Okey, nampak tak? Mudah je start dia. Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera. Okey, hari ni kita ada abang teksi daripada Johor Bahru dia biasa bawa teksi daripada Johor ke Singapura. Okey, dia hari ni dia nak tukar bateri Nanex besar sikit untuk dia pakai lah. Jadi kita akan tengok bateri apa yang dia akan pakai. Okay, kita akan suggest dia bateri 12V 40Ah. Yang ini dia besar dan CCA dia agak tinggi lah, sesuai untuk penggunaan dia yang jangka masa lama. Okay, sekarang kita check CCA untuk bateri Nanex ni berapa. Okay, voltage 14.99. Dia punya CCA 919 sangat tinggi. Kira macam kalau start tu tak perlu ambil masa yang lama lah. Okay, sebelum ni abang ni pakai bateri yang agak besar juga NS70 75D 26L. Jadi yang kita punya tadi 55D 23L. Okay, sekarang kita check dia punya CCA berapa Okay, CCA sekarang ni 447 dia masih boleh start, cuma untuk lagi 6 bulan dia dah akan susah lah untuk start. Kalau 447 ni compare dengan yang tadi dekat 900 lebih, dia akan start lebih power lah, cranking dia lebih power lah daripada yang sebelum ni. Ok, sekarang kita dah pasang bateri Nanex 12V 40Ah. Bateri ni didatangkan dengan waranti 3 tahun dan life cycle dia 3 ke 5 tahun. Jadi sekarang kita akan buat cubaan untuk start lah enjin ni. Abang tutup, start balik. Okey, nampak tak? Mudah je start dia. Okey, bagi pengguna yang ada penggunaan elektronik yang banyak di dalam kereta, boleh pakai yang AH yang lebih tinggi lah. Sebab kalau ikutkan kereta ni cuma perlukan 20Ah ataupun 30Ah je. Tapi kita suggest kat dia pakai 40Ah. Okey, jadi kita dah selesai pasang bateri kepada Proton Izora ni. Jadi bagi sesiapa yang berminat untuk dapatkan bateri Nanex, boleh hubungi kami lokasi kami di Puchong Gateway, berdekatan dengan Highway LDP, menghala ke Putrajaya daripada Puchong. Okey, terima kasih.